Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu doa yang saya nak sharekan kepada sesiapa yang mengalami masalah gastrik, GERD, sukar nak bernafas apabila dia nak makan. Bagi pesakit yang ada masalah anxiety, GERD, gastrik, dia akan takut bila nak makan benda yang pedas, dia takut nak minum susu dan sebagainya. Jadi, ada satu doa yang saya dapat daripada Baba Ghazali, apabila kita baca sebelum makan, insya-Allah makanan itu tidak akan jadi racun bisa dalam badan kita. Untuk pengetahuan semua, Baba Ghazali umur dia 73 tahun. Dan saya tanya kepada Baba, umur 73 tahun masih kuat lagi datang kuliah dan sebagainya. Ada amalan-amalan apabila kita makan dan makanan itu tidak akan jadi racun. Sebab Rasulullah kata, makanan adalah punca penyakit bagi tubuh badan kita. Antara doa yang Baba beri kepada saya secara berijazah, yakni surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walaqad karramna bani Adam, yang bermaksud telah kami memuliakan anak cucu Adam. Jadi kata Baba, apabila kita baca doa tu, insya-Allah sebelum kita makan, kita amal dan kita baca, makanan itu tidak akan jadi racun dalam badan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan bagi pesakit-pesakit yang ada anxiety, boleh cuba amalkan insyaAllah. Bila nak makan pedas aja, insyaAllah pedas itu tidak akan jadi racun dalam badan kita insyaAllah. Baik, wallahu alam. Jangan lupa share dan follow.